Nampak kata. Nampak. Oh. Sujud. Nampak. Oh. Lubang puaka menjadi, geng. Sujud, come on. Sujud lah on kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau aku pegang dia tak mau, kan. Pada hari tadi dia suruh review lah jadi. Kita Sujud lah. tak kena. Ada. Yes. Oh. Sujud. Yes. Yes. Memang berpuak lah lubang ini. Oi. Macam Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat aku sekalian. Lama kan tak buat video, Okey geng, so malam ni kita ada buat satu special sikit lah geng. Sebab apa? Hampa tengok lah ni kedudukan pukul apa? 11.45 malam. 11.45 malam baru kita keluar daripada rumah, geng. Oi, rindu, geng, nak buat video. Lama dah aku tak buat video ni. Okay, so pukul 11.45 malam Hampa tengok. gila lah. Aduh, so sorry lah aku pada sahabat-sahabat aku sebab aku lama tak buat video. Sebab apa? Bukan apa tak mau buat, tapi sebenarnya masa tak berkesempatan. Memang aku agak busy gila kan. Sebab hari tu aku pergi ke Mesir dan aku singgah di Arab Saudi untuk buat umrah dan sebagainya. So balik-balik pada tu memang sebulan, kat 2 bulan lah. Kat 2 bulan aku tak mengai. So hari ni Abang tengok rambut aku pun dah pendek gila lah. So lah ni bulan Ramadan. Abang tengok aku buat, Abang tengok ni dia ni buat mula aku kena masuk. Aduh, buat gila, geng. Sebelah kat pukul 12 kan, duk rosak tadi. Kata weh jom pergi mengai, lama tak mengai. Lepas tu cek dekat ada satu chalet tu, dia kata kosong, on. Tapi lambat sikit boleh tak? So lambat, memang bukan lambat sikit kan, ini lambat sangat ni. So pukul 12 aku baru main ambil bot kan, KRFC. So kami dah bawa barang dalam lita. Jom kita nak bergerak ke chalet tu, geng. So chalet ni aku tak pernah main lagi kat silap aku. Tapi tak apalah, kita try tengok macam mana. Yang penting kita dapat santai-santai. Lagi satu, kalau pukul 12 ni bukan sebab apa, sebab kita dah selesai tarawih dan sebagainya. So hari ni kami akan pergi mancing dan kita akan bersahur di atas chalet tu. Maybe esok dalam pukul 12 tu kami balik lah. Okay, geng. Hoi, tak tahu nak cakap apa. Lepas 2 bulan tak buat video. Okay, so hampa stay tune lah. Saya kita tengok, aku akan update ke atas apa ni, chalet tu balik. Chalet ke Kelong aku tak tahu, Bobby atau. Okay, geng, stay tune. Jom kita nak ke sana. Dah lewat lah. Jom. Hai, Assalamualaikum. Akhirnya kita sampai, kan. Aduh. Ni aku jadi mangsa. Alhamdulillah, geng. Aduh, tak buka dulu. Akhirnya sampai, geng, di chalet Bitara Senja. Mana tu? Chalet Bitara Senja. Tu. So hari ni aku dengan buat gila. Sebab apa? Abang tengok jam kira apa. Tengok jam jam kira apa. Itu dia, geng. Pukul 1 5 minit. Pukul 1 5 minit baru di atas chalet. Aduh, aku tak tahulah 1 5 minit pagi, bukan 1 5 minit tengah hari, 1 5 minit pagi baru di atas chalet. Tapi chalet ni puas hati lah. Tengok suasana malam yang aku duduk ni memang cerah. Dia ada lampu. Alhamdulillah. Angin pun sejuk. Okey lah, lagi aku akan cuba review lah. Tengok lah macam mana. Aku ada satu slot yang aku akan review dekat chalet ni untuk tatapan hampa semua lah. Tapi bagi aku, so far
my personal view, alhamdulillah lah, antara yang selesa juga. Okay geng, stay tune, jom. Pukul 1 baru nak set up rod, kita balik umpan, lepas tu kita makan. Kita tengok macam mana. Okay geng, stay tune, bye. Assalamualaikum. Okay geng, macam yang aku bagi tahu semalam. So ini antara chalet yang first time aku main. Dan bila first time aku main, kalau hampa nak tahu macam biasalah, aku akan review juga chalet yang aku main hari ni. Walaupun sebenarnya hari ni aku main tak lama, tapi bagi aku sebab aku ada kesempatan hari ni, so aku akan review jugalah chalet ni untuk tetapan hampa semua. So cumanya hampa akan nampak kelainan sikit lah, sebab aku sampai semalam lebih kurang pukul 1:05 pagi macam tu kan. So sekali hampa jangan terasa pula tiba-tiba video aku semalam tiba-tiba masuk aku review siang. Sebab apa, kalau aku review semalam banyak yang gelap, so hampa takkan nampak. So hari ni aku akan review untuk siang lah, untuk siang dulu. So walaupun intro aku malam, aku review dulu untuk yang siang ni. So hampa akan tengok aku akan mancing malam sampai ke siang. Okay. So untuk chalet ni, first time aku main. So chalet ni diberi nama oleh owner dia adalah Chalet Bitara Senja. Okay. Chalet Bitara Senja. Sebab Chalet Bitara Senja ni, untuk makluman hampa semua, dia ada aku difahamkan dia ada 2 buah. Dia ada 2 buah. So dekat sini 1. So dekat sana 1, nampak tu, yang kuning tu pun difahamkan Chalet Bitara Senja juga. So dia ada 2 kan. Dan satu lagi dia ada kelong. Kelong mana nampak belakang ni ke yang ni? Kuning kanan. So kelong tu. So yang tu kelong. Yang tu bukan chalet, yang tu kelong. Yang tu pun kelong Bitara Senja juga. So dia ada chalet, dia ada kelong, dan juga chalet yang aku duduk dengan Bob Aini Mengai. So ini pun nama chalet. So alhamdulillah lah kan. So ini sebelum-sebelum ni aku main tak pernah ada lagi. Dan aku pun tak main belah Teluk Bayu ni pun lama dah. Area-area terutamanya area ujung yang Lubuk Pusing ni. So banyak dah naik geng, chalet-chalet ataupun kelong-kelong yang baru. Tapi itulah, kita agak busy sikit, so kita tak berkesempatan main ikut belah ni. Majoriti aku turun belah-belah jambatan je lah. Okay, jom aku review cara ringkas untuk Chalet Bitara Senja untuk tetapan hampa semua. Jom geng. Okay, so aku selalu mulakan daripada luak. Hampa nampak, ini antara pelantak luak yang disediakan kepada hampa Chalet Bitara Senja. So aku berdiri dekat sini, nampak dia tak besar mana, tapi bagiku just nice lah. Kalau just hampa nak santai-santai duduk dekat sini, hampa boleh mengai, hampa boleh lepak. Itu yang penting lah. Kita ni biasalah, selalunya kalau hampa yang hardcore mancing, aku tak tahulah kan. Tapi kalau just santai-santai ni, bagi aku dah sesuai lah tempat-tempat yang macam ni. Okay, so jom aku review dulu untuk yang ruang dapur dah. So ruang dapur dia, yang ni puan-puan nak tengok kan, dia ada satu bilik. Bilik ni dia buat untuk dapur. Okay, sebelum tu dia ada peraturan kan. Nampak panduan kepada tetamu, check in pukul 2 petang, keluar 11.30 pagi. So penyewa yang ingin check in awal atau check out awal, sila maklumkan kepada pihak chalet terlebih dahulu. Pihak chalet boleh menggunakan cas tambahan. So ni number dia. Nampak tengok, aku duk tengah review. Wui, kasak. Aku duk tengah review bang. Nampak tengok. Akhirnya ikan yang duk cari. Hitang lada game. Kita duk tengah review, baru duk nak review. Mari tengok. Dia. So nampak, aku baru duk start review, buat dah dapat ikan. So maksudnya chalet ni ada ikan geng, ada ikan. So santai-santai lah mancing. Okay, so jom aku masuk dalam dia punya dapur. Okay, so dekat dapur dia macam ni geng. So dia ada sediakan freezer juga. Nampak freezer. So kalau kata hampa nak letak apa, hampa boleh letak lah kat sini. So dia ada satu freezer yang disediakan. So okay lah, dia ada satu freezer kan. So hampa boleh lah nak letak apa-apa yang dekat sini. Okay, dan satu lagi sini yang untungnya dia ada elektrik. Nampak tu, kami
pasang freezer semalam. So dia dah plug, maksudnya dia dah elektrik ni, semua boleh pakai. Ini antara kelengkapan dapur yang dia sediakan. Nampak? So dia ada periuk, belanga, pinggan, semua ada. Gas pun ada. So hampa tak risaulah main sini. So hampa just bawa bahan-bahan yang sikit lah. Dan aku difahamkan oleh owner dia, kalau tak silap, ada bahan-bahan asas yang disediakan macam beras dan sebagainya. Tapi itu yang dimaklumkan kepada aku. So kalau hampa nak confirm lagi, nanti bila hampa call dia untuk booking, hampa tanyalah kan, macam mana kaedah yang sesuai, ataupun ada ataupun tidak barang yang aku sebut tadi. So dia ada gas, tu dia ada gas dan sebagainya. Nampak tu, nampak tu, ada api. So maksudnya dia memang ada gas. Okay, so semalam kami tak masak apa sangat lah, sebab kami sok semalam pun kami bawa sendirilah. Kami dah beli nasi daripada darat. So kami main sini sampai pukul 1. So kami makan yang tu lah. So tak perlu nak masak lah semalam. Okay, so dia ada sediakan dapur untuk tetapan hampa semua. Hampa boleh tengok, hampa boleh guna, tak ada masalah semua ni. So dia ada, ni nampak, dia dah ada periuk nasi, dia dah ada gelas cawan, ni apa ni yang buah ayak pun semua dah, tak ada masalah punya. Okay, so hampa boleh pakai lah, boleh pakai. Dan dia sebenarnya alhamdulillah lah, dia dalam keadaan bersih. So dia terjaga, sangat terjaga. Owner ni bagus, owner chalet ni bagus, dia jaga elok. So ni ruangan dapur dia, ruangan dapur dia. Walaupun kecil tapi kelengkapan dia lengkap kan. Nampak periuk dia, dan periuk dia sangat solid, dibasuh elok. Okey, pinggan-pinggan mangkuk pun ada. Pinggan mangkuk pun banyak, bersih lah, bersih. Dia kadang-kadang ada yang tak bersih kan. Bagi aku yang ni consider bersih kan. Nampak tak ada hitam-hitam sangat. So boleh lah. Yang penting sebelum hampa pakai, hampa basuh dulu lah kan. Itu biasalah. Dan dia ada bagi satu bilik ayak kat sini. So dia ada tandas duduk. So hampa boleh guna. So tandas duduk dan juga tempat mandi dia macam tu je lah. Dan boleh pakai, tak ada masalah. Dan chalet ni pun ada ayak. So ada ayak. Yang ni bukan ayak mora apa. Yang ni memang ayak mereka tarik pipe daripada darat. So dia bawa mai ke sini. So boleh pakai. Yang ni pun ada bilik dia juga. Tapi bilik ni berkunci. Aku tak tahu lah ada apa dalam tu. Okay, bagiku ruangan dapur dia alhamdulillah lah, sangat selesa lah. So kalau just nak masak sikit-sikit tu boleh lah. Dan jom aku tunjuk hampa. Ni ruangan beranda kau bagi. Okay, ni ruangan santai. So ruangan santai antara chalet-chalet yang ada dekat area Teluk Bayu ni, bagi aku yang ni yang besar. Yang ni antara yang terbesar lah. Yang ni yang terbesar. So hampa tengok, tak silap aku daripada situ ke depan tu lebih kurang berapa kaki tu, 10 kaki lebih lah. So antara yang besar lah. So ada juga chalet yang kat sana yang ada ni, tapi dia tak besar mana. Tapi bagiku yang ni besar lah, selesa lah, puas hati. So kalau kata hampa nak main buat barbecue, ni dia geng. Dia dah sediakan dah. Berat. Tu dia dah sediakan alat barbecue. So yang ni hampa kena basuh sikit lah. Biasa kalau barbecue memang kena basuh sikit. Sebab dia kadang-kadang yang orang sebelum ni pakai, dia tinggal. So kita kena cuci sikit lah, baru kita puas hati sikit kita boleh guna. Okay, so nampak dia ada untuk ruangan santai, dia ada kursi, dia ada sofa 3 seater. So macam kami ni, kami letak barang-barang kami kat sini. Sebab kami main pun semalam dah lewat, lebih kurang pukul 1 lebih lah. So memang tak ada niat nak tidur pun, kita just mengai daripada semalam. Adalah tidur dalam sejam, curi-curi masa sikit macam tu. Okay, dan antara ruang beranda ni tu, dia ada lubang puaka kan. Lubang puaka ni. So lubang puaka ni sangat sesuai lah kalau kata anak-anak hampa main mengai. Anak hampa main mengai, so hampa tak mau bagi dia pergi jauh. Dia mengai kat ruangan puaka ni lah. Dan insyaAllah lah ada ikan. Sebab Bok dah terbukti tadi, Bok dah terbukti tadi, dia tunjuk memang ada ikan kan kat sini. Memang ada ikan. Okay, dan aku hampa tengok, strike lagi. Kita duk tengah review dia sakan lepas dia ni. Allah, lucut. Aduh. Apa dia? Aduh. Lucu lah, tak boleh. Tak ada rezeki. Biasa tak ada rezeki lucut tu biasa kan. Tak ada rezeki lucut tu biasa. Tapi yang pentingnya kita enjoy, kita santai lah. Dan yang aku paling best dekat chalet Bitara ni, apa dia bawa? Ni pagak-pagak yang macam ni. Pagak-pagak yang macam ni dia keliling ada. Sebab bila keliling ada ni, bagi aku safety untuk anak-anak kita tu alhamdulillah lah kan.
So jangan bagi anak yang hyperaktif lah. Kalau anak yang hyperaktif tu memang hampa kena jaga, takut dia panjat dan sebagainya. So dia boleh tutup, nampak? Dia boleh tutup. So hampa nak kunci ke apa ke, boleh je kunci tu. Tapi yang tu tutup tak rapat, so dia boleh kunci lah. So dia ada pagar ni keliling, membawa sini sampai ke belakang. So InsyaAllah lah risiko anak hampa tu terjamin lah. Cumanya hampa kena jaga elok kalau anak-anak yang hyperaktif. Okey, bawa lagi, masih lagi tengah duk pasrah kan. Lucut, yezah. Udang kopek tadi? Ha? Udang kopek? Kopek lah. So dekat sini udang kopek, udang hidup yang kecil-kecil tu okey lah. So dekat chalet ni hampa dah ambil dan juga hampa akan dapat 2 buah bilik. So yang ni bilik 1, jadi bilik 2. Jom kita tengok apa yang dah kat bilik 1. So dekat bilik 1, bilik 1 dia ada 2 katil double decker. Dia ada 2 katil double decker, 1, 2 kat atas. Okey, so kalau anak-anak hampa yang family ada tu boleh lah bagi tidur sini. Dia tilam dia bagi kukuh. Okey ni, kuat. Tilam ni kukuh elok, lembut elok. Kan, so dia ada bantai, dia bagi cadar. Dan cadar ni untuk maklumat hampa, owner memang akan tukar. So kalau kata ada owner ada penyewa yang sebelum ni masuk, dia akan tukar sebelum hampa masuk. So dia ada ni tingkap juga. So hampa boleh mengai kat sini santai-santai. Nampak tu. Ni bahagian belakang dah. So bahagian belakang itu kelong yang aku sebutkan tadi, kelong Chalet Bintara juga. Okey. So okey lah. Dan dekat sini dia menggunakan kipas geng. Kipas. So yang ni kipas 1, kipas 2. So dia ada karan. So hampa boleh guna. Dia ada sejadah juga. Alhamdulillah dia ada sejadah. Ini pun dia ada kain sembahyang untuk wanita. Tapi kalau kata hampa nak bawa, elok lagi selesa lah. So cermin disediakan. Okey. Alhamdulillah lah. So ni bilik 1. Okey, dan untuk makluman di chalet ni dia tak ada aircon. Tapi dia ada ayak, dia ada elektrik. So yang tu yang kelebihan dekat dia. Tapi percayalah cakap aku, walaupun tak ada aircon, semalam aku dah tidur sejuk dah kan. Sejuk gedik dah. Sejuk gedik dah, memang sejuk lah. Cuma kami tak tidur sebab nak mengai. Kalau ikut tu sejuk lah. Tengok makan lagi. Makan lagi. Ada lah. Ada. Hai. Dia mai dah ni. Hai. Dah. Tadi dah senyap tak? Aku ingat aku umpan habis, aku nak berumpan. Kita ni lagi. Dia mai lagi. Dia lagi. Sangkut tali aku. Janji strike Janji strike apa cik. Tengok, habis bulan-bulan puasa pun enjoy geng. Yang penting puasa, buatlah macam mana pun, yang penting kita puasa. Okey, so dapat ikan tak ingat pun. okey, so yang ni bilik yang kedua. Ini bilik kedua yang aku sebutkan tadi. Untuk balik bilik kedua dia ada katil queen. Dia sediakan kat dekat hampa katil queen. So dia ada almari sikit-sikit. Sama lah bilik 1 pun ada almari. So dia ada juga comforter ke toto ni lebih kurang. So kalau kata anak hampa mai, boleh lah yang tidur di atas katil pun boleh, yang tidur di bawah ni pun boleh. So okey lah. Sejadah disediakan, kipas ada. Alhamdulillah lah. Sejuk dah geng. Walaupun kipas macam ni sejuk sangat dah. Lampu pun ada, tak ada masalah. So kalau kata bawa family, bagi dia stay dekat sini ke, nak ni kan, nak tidur ke apa, tak ada masalah lah kat sini. Dan bagi aku, alhamdulillah, semalam aku tidur sejuk. Cakap tak tahulah kalau kata hampa mai, hampa kata tak sejuk. Tanya Allah kena tu pula tadi. Sengat tu lah. Okey. Jom kita aku review lagi sampai habis. Bagi habis kat hampa punya. Kita tak nak tipu punya orang. Kita review sampai habis. Okey. Nampak yang aku sebutkan tadi, ruangan berpagar dia sampai habis. Nampak. So ruangan koridor dia tadi tu dia membawa ke sini dan dia ke sini. So dia L sikit lah. So alhamdulillah lah. So dia nampak masih lagi berpagar keliling. So okey lah, safety anak-anak tu terjamin. Dan dia ada juga pelantak dekat belakang. Untuk hampa kalau hampa nak mengai kat belakang ni pun boleh, insyaAllah. Dan kalau kata ada rezeki dekat sini, antara spot-spot kita katanya Sekap dan juga MJ. Sebab apa? Sebab ni dia ada tukun. Ni dia ada tukun. Sebab sebelah sana tu pun ada tukun. So dekat sini ni dia kata, difahamkan dia letak kok dalam 50 biji untuk ikan-ikan bermain lah. Tapi make sure hampa baling tu sama ada sebelum ataupun selepas kok jauh sikit. Sebab kalau tak dia akan lekat. Tapi alhamdulillah lah,
Tapi semalam sebab kami tak bawa umpan dah hidup, semalam pakai umpan udang kopek. Lepas tu sampai pun dah pukul 1 pagi. So memang pakai umpan udang kopek je lah malam. Tapi itulah rezeki kami dekat situ je, tak apalah semalam. Tapi pagi ni, siang, oi gasak kan, siang gasak. Rezeki kami. So kalau kata lagi satu, kalau kata hampa bawa anak-anak kecil, nampak ni, kod anak hampa yang pasien kena makan dia tidur landui. Ni nampak dia dah sediakan besi siap dah, cuma hampa bawa kain je. Duduk itu tidurlah berayun, kena angin syahdu kan. So macam aku kata, dia ada light elektrik, so dia lampu cerah. So hampa boleh tengok lah dalam video aku yang aku mengai malam semalam bagaimana cerahnya. Bagi aku cerah macam tu dah consider okey dah, tak ada masalah. Okey. Okey, aku just nak bagi tahu juga lokasi yang aku duduk hari ni adalah di Teluk Bayu, Sungai Petani, Kedah. Hang tengok. Okay geng. Sorry, bateri habis. Nak rakam sahabat kita strike, lepas tu prop bateri habis. Okey lah, so kita sambung. Apa ni, dekat sini lagi satu, macam aku bagi tahu tadi lah, dia sangat selesa, sangat cerah. So kalau hampa boleh tengok lah, so lampu keliling dia semua dah. Okey, so aku just nak share lokasi hari ni macam aku beritahu tadi. Makan lagi. Boy. Ada. Tak kena. Dah dia berlari. Kasak dia. Dia mau dah. Lubang bokol dah kembali menganak. Ni aku kata tadi, lubang untuk anak-anak hampa mengai. Hampa tengok, bawa dah naik berapa ekor dalam video review. Video review ni bukan video mengai, video review dah masuk strike banyak ekor lah. Aku tak tahulah. Sebab tu kau bak kat dekat dia. Dia kena main kelong aku baru gasak dia dah tinggal balik. Jadi okey geng. Macam aku beritahu tadi, lokasi di Teluk Bayu, Sungai Petani, Kedah. Okey. Aku akan letak nombor telefon owner chalet Bitara Senja ni dalam video ni. So hampa akan call dia lah untuk booking, tanya dan sebagainya. Tapi just aku bagi sepintas lalu harga dan juga amount-nya. Tapi aku tak pasti betul ataupun tidak, sebab tadi aku tak sempat nak sembang dengan owner dia secara detail, sebab kami booking pun through kawan-kawan je. Okey, aku nak tanya Bob mesti tahu juga harga dia berapa. 300 setengah satu sesi. Berapa? Ini 300 setengah satu sesi. 300 setengah? Dia maksimum boleh pergi 10 orang lah. Dia chalet ni, dia lebih pada untuk family fishing lah. So 300 setengah? 300 setengah. Okey. So Bob beritahu chalet ni 350 ringgit kan. So 350 ringgit, maksimum 10 orang. Tapi untuk 10-15 orang boleh. Tapi untuk maklumat hampa, walaupun 350 ringgit tu hampa rasa macam agak harga tinggi sikit, tapi sebenarnya dengan keselesaan ni hampa takkan dapat dekat chalet-chalet yang lain yang ada kat Teluk Bayu. Sebab apa? Sebab ruangan beranda untuk family ni, ini antara yang terbesar lah dekat area Teluk Bayu ni, dan juga sangat selesa. So kalau kata walaupun ada 2 bilik, yang lain boleh tidur kat sini. Sebab tadi kami tidur kat sini santai-santai lah. So alhamdulillah lah, alhamdulillah. Alhamdulillah lah bagi aku, sebab semalam kami duduk. Ada lagi. Akulah dia ni. Review apa lah. Apa cie? 2 ekor kali. Apa cie? Apa cie? Apa cie? Woi, aku ingat aku buat video review ni, dia ada berapa ekor, 5-6 ekor. Aku tak tahu. Adik, kita duk review, dia duk mengai guys. Oi, sakan. Abang tengok. Cencaru lagi. Masuk kecederaan. Oi. Okey, rezeki dah guys. Okey. Jom. So itu saja video review aku untuk chalet Bitara Senja. So agak-agak hampa main support lah chalet ni di Teluk Bayu, dan insyaAllah hampa akan dapat kepuasan apa yang hampa nak. Mengai review apa. Okay, so hampa boleh mai, jangan lupa call owner ni. Okay geng, stay tune. Jangan lupa kita jumpa
video aku mancing pula geng. Stay tune, bye. Assalamualaikum. Jumpa geng, bye. Shit is on, shit is on, shit is on. Welcome to my zone.